Tuan-tuan dan puan-puan, fasa peperangan, fasa bencana, fasa fitnah, fitan. Bila sebut tentang fitnah ni, yang sering kali kita dengar, Allah sebut dalam Al-Quran juga, sallallahu alaihi Muhammad, fitnah berasal dari perkataan fatana ataupun fitan, menghasilkan perkataan kitab Al-Fitan. Contohnya dalam karangan Syekh Nu'aim bin Hamad, dalam sallallahu alaihi Muhammad, dalam kitab Bidayah wa Nihayah fil Fitan wal Malahim, karangan Ibnu Katsir, yang menukil, yang merekod, yang membahaskan kisah-kisah tentang hal ehwal akhir zaman. Fitnah ni dia berkisar dan berkaitan dengan maksud fitnah, dia adalah satu tarikan. Maksud fitnah dia adalah satu tolakan. Maksud fitnah dia adalah satu goncangan. Maksud fitnah dia adalah satu ujian. Maksud fitnah dia adalah satu goyangan. Maksud fitnah dia adalah satu huru-hara. Jadi mana-mana fasa hidup kita, bila kita berdepan dengan ujian, sebenarnya itulah fitnah. Nak bangkit solat, sedang bergoyang, nak bangkit ke tak bangkit, sallallahu alaihi wasallam. Nak kahwin ke tak kahwin, nak sebut juga nak kahwin ke tak kahwin, bergoncang perasaan ni, maka itulah fitnah, sallallahu alaihi wasallam. Bila dah berkahwin satu, nak tambah satu lagi ke tak tambah satu lagi? Contoh selingan, selingan, jangan serius sangat. Okey. Jadi bila mana kita ada tarikan dan goncangan ni, elok nak buat benda baik, nak pergi masjid, ada tarikan TV. Nak pergi masjid, ada tarikan gadget. Maksudnya benda baik yang kita nak buat, tiba-tiba ada tarikan. Nak buat benda akhirat, ada tarikan dunia. Tarikan dunia itu telah menyebabkan longgar, pudar, samarnya hubungan kita dengan akhirat. Maka itulah maksud asas tentang fitnah akhir zaman. Nak mengaji tak jadi, nak pergi masjid tak jadi, nak pergi kuliah tak jadi, nak buat benda baik tak jadi. Mana-mana benda baik yang kita niat nak buat tak jadi, sebab ada tarikan goncangan dunia tadi, menyebabkan itulah dikatakan sebagai fitnah akhir zaman.